Assalamualaikum semua. Hari ini kita belajar satu lagi ajaran Nabi Muhammad. InsyaAllah bermanfaat untuk kita semua. Nabi kita pernah beritahu, kalau bukan kerana aku bimbang akan memberatkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali nak solat. Maknanya senang je. Nabi suka kita jaga gigi supaya mulut sentiasa bersih. Allah sayang orang yang jaga kebersihan. Jom kita belajar cara gosok gigi dengan betul. Pertama, letak ubat gigi sikit je. Lepas tu, gosok perlahan-lahan. Atas, bawah, kiri, kanan dan lidah sekali. Kita gosok gigi waktu pagi, lepas makan dan sebelum tidur. Kalau buat selalu, gigi kuat, mulut wangi, senyum pun cantik. Jom amalkan sunnah ni setiap hari. Kita jaga gigi. Allah sayang kita. Jumpa lagi.